ada apa je? Kau tak tahu ke? Kampung kita didatangi oleh Datuk Dr. Muhammad Azam dan Datuk YB Kadira. Datuk. Lagi best kalau ada muruku. Sedapnya. Sikit, boleh? Ini mak saya buat. Ini kan makanan tradisi orang India. Kalau macam ni, saya habiskan semula. Kita ada persembahan hari ini. Jom kita tengok persembahan. Inilah budaya Melayu. Silat. Jom. Itu bukan silat. Itu silap. Jom kita tengok tarian Melayu pula. Awak pernah tengok tarian Baba Nyonya? Saya tak pernah tengok tarian Baba Nyonya. Saya pun sama Meling. Mari kita lihat. Jom. Selain itu, Melaka juga mempunyai budaya unik, tarian Seti. Wah, saya tak pernah tengok tarian Seti. Tarian Seti hanya ada di Melaka je. Jom kita pergi Gajah Merah untuk tarian Seti. Jom. Mari berjoget bersama kita gembira. Mari berjoget bersama kita gembira. Ayo mama, papa serta turun bersama, menaikkan joget tarian kesenian kita. Ayo mama, papa serta turun bersama, menaikkan joget tarian kesenian kita. Ini tarian joget saya nyanyikan. Kalau ada salah, I'm very sorry. Sampai di sini saja tuan dan puan. Mari berjoget bersama kita gembira. Kenapa tangan saya ni macam sotong menari? Sebab kau terlebih semangat budaya. Kita ada banyak budaya rupanya. Ya, dan semuanya indah. Walaupun berbeza, kita tetap bersama. Macam muruku, nasi lemak, semua campur. Jangan campur semua, Mas. Sakit pula nanti perut kita. Bila kita bersatu, perbezaan menjadi keindahan. Kita jadi lebih kuat. Inilah semangat perpaduan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Alamak, wow, aku tak atas rata. Mana lagi kita? Mana lah? Kalau lawan lagi kawan, apa ini dah ramai. Sebut Melaka semua.
pasti tak tidur dalam kereta. Cuba makan asam pedas orang Melaka. Makan sekali 3 bulan I tak lupa. Kue kelian coconut shake I popular. Minuman bau I resepi orang Melaka. Negeri Melaka negeri hebat. Kota pelancongan negeri selat. Negeri Melaka I negeri hebat. Kota pelancongan negeri selat. Kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau nak tidur mana. Hotel ada, hostel tersedia. Yang penting pasti tak tidur dalam kereta. Cuba makan asam pedas orang Melaka. Makan sekali 3 bulan I tak lupa. Kue kelian coconut shake I popular. Minuman bau I resepi orang Melaka. Negeri Melaka negeri hebat. Kota pelancongan negeri selat. Umpama bijak laksana tua, gagah berani laksana juga. Tuan-tuan dan puan sekali lagi kita berikan tepukan yang gemuruh kepada pelajar SK Sri Lanang atas persembahan pembukaan sebentar